Seorang lelaki dipercayai mengalami masalah mental bertindak agresif dengan membawa senjata tajam serta mengugut orang awam untuk meminta wang di beberapa premis makanan sekitar bandar ini kira-kira jam 4.36 petang pada 18 Februari tahun 2026. Individu itu dilaporkan berulang kali muncul di Double Luck Restaurant dan Psycho Steamboat dipercayai meminta wang RM2 sambil mengugut pelanggan serta pekerja. Menurut sumber, individu itu bukan kali pertama bertindak demikian. Malah pernah berlaku sebelum ini. Hari ini dia datang lagi dan memukul bos kami. Walaupun dia mempunyai kad oku, tindakan membawa senjata tajam dan mengugut orang awam sangat berbahaya, kata seorang pekerja yang enggan dikenali. Orang ramai berharap pihak berwajib mengambil tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berulang, selain meningkatkan pemantauan terhadap individu berisiko demi keselamatan awam.